halal dah tengok cara-cara design dok bangun-bangun ni. Belum nampak lah. Aku amun berapa bangun ni macam mega apa. Assalamualaikum. Dah hari ni hari kedua, tepat yang kedua hari tamari dah sini apa panggil kata ni? Dataran Merdeka. Dah orang panggil kata tepat apa yang mudah-mudahnya tepat hok sini ni dia pakai ikarat dah. Dia lepas daripada angkri tu dah dia pakai sini dah. Lepas tu ni atas sini ni akan dia ni dah. Molek, memang molek dah. Molek nak atas warna apa panggil? Warna merah muda itu dah. Dah ni atas merah. Dah dengar panye-panye dia tu. Panye juga akan dia. Ada dengar apa panggil? Warna ikan nah. Warna ikan tu pun. Saya memang pertama juga kat sini. Dah, hari ni hari yang dua, tepat yang kedua dah. Dataran Merdeka. Dah sini nak lepas pada mari dengan Istana Raja dah. Nak mari sini. Mari beramal. Dataran Merdeka ataupun serta nanti pakai ikarat hok Malaysia. Dah gua ada majlis ataupun ada dengan cara-cara merdeka ni dia nak icak sini. Tak supaya pada ke apa. Lepas tu ning bakal beramal lah dah kita mai tanya dua orang hok apa panggil ni? Banyak pengalaman dah dua orang. Becik dengan Abang Sayang. Becik. Apa ke nak panggil belakang kita Becik ni? Ini ya Dataran Merdeka. Ya boleh ikarat angkrit. Sini ya pakat sini. Ya pakat sini. Ya pakat sini. Ada tembok ada basah lah dah. Mana? Kita tengok pencekat dah. Ya ada basah lalu lah tapi kita belakang je. Masya-Allah nak jatuh. Molek rock. Itu cumi dah. Cara desain bangun ni dia. Dah. Sini adalah dah apa panggil tu? Dataran Merdeka. Ni cumi. Baru ni kita mari masuk tengok pelik halal dah. Tengok cara-cara desain dok bangun-bangun ni. Dah. Cumi. Masya-Allah. Dah. Lagi kita mari tengok dalam. Ni apa panggil bawah bangun ni dia. Cara-cara desain yo. Halal. Dah ni desain halal dia. Lek belakang jadi apa panggil? Jadi suan kebun. Tak boleh ni. Atau rock. Molek tempat sini dah. Dataran Merdeka dah. Jom ni. Someh. Kan someh. Dah. Someh. Masya-Allah ni. Ni kita mai duduk apa? Kantong Dataran Merdeka sini dah. Kan dua kan? Kan dua. Molek. Ni. Masya-Allah. Belum nampak lah. Aku amun berapa bangun ni macam mega apa nak? Nampak sini. Dah. Okey. Ni molek. Kakak kita mana ada masalah ataupun ada penhar dari segi mata dah, saya tasan, saya tayau ataupun ada nak cari-cari cuming untuk kerongseng dah duk mai telefon lama-lama pedih mata ro. Mari sini di klinik Wen Sai Ta Sirurut dah patu sini tok sabi melah dah. Cal nanti dia tu banyak pengalaman, banyak perasaan doi trong. Tu ala-ala sini tu moden dah tok sabi melah dah mencai sini dah boleh dah patu sini tu nak kata harga dia mula HP 150 kok dah boleh hubung di klinik Wen Sai Ta Sirurut Jalan dah.